Pijak tarik cicak memang membatalkan wuduk jikalau masa pijak itu kita terkentut. Pijak saja tak batal. Tak kata sutis lori tarik cicak, kita terjun dalam tu tak batal juga. Kerana tidak ada pun perkara yang membatalkan wuduk, iaitu pijak najis ada. Alhamdulillah. Ustaz, Ya saya. saya nak tanya, kalau pijak tarik cicak atau najis, batal wuduk ke? Okey, jika seseorang itu ada wuduk lalu terpijak tarik cicak ataupun najis, maka wuduknya tidak batal. Kerana perkara-perkara yang membatalkan wuduk pertama ialah keluar sesuatu daripada dua jalan, kubul dan dubur, yakni kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua, tidur tidak tetap papan punggung. Yang ketiga, hilang ingatan dengan sebab tidur ataupun pingsan ataupun mabuk ataupun pitam. Yang keempat, bersentuhan kulit lelaki maupun perempuan yang bukan mahram, yang ajnabi, yang disyahwati tanpa sebarang lapik. Yang kelima ialah bersentuhan kemaluan depan ataupun belakang, yakni lubang dubur tanpa sebarang lapik. Jadi jika seorang ada wuduk dan dia terpijak tai ataupun najis, maka dia perlu basuh sahaja. Dia tidak perlu ambil wuduk semula. Cuma kalau dia tidak basuh dan dia teruskan dalam menunaikan solat, maka solatnya tidak sah. Kerana salah satu perkara yang membatalkan solat ialah menanggung najis. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.